Dengan hanya RM30, anda mampu untuk membaik pulih surau ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-puan, saya sekarang berada di Surau Al-Abidin, Kelana Jaya. Percaya atau tidak, surau ini telah hampir 30 tahun memberi manfaat kepada seluruh penduduk yang berada di kawasan ini. Alhamdulillah, hasil sumbangan tuan-puan sebelum ini, surau ini sudah semakin selesa. Jemaah juga semakin ramai yang hadir. Walaupun kita lihat hampir 70% sudah dibaik pulih, namun kami masih perlukan dana tuan-puan untuk membaiki bumbung dan siling yang berada di Dewan Makan di bahagian luar, membina menara azan dan juga menekarkan kapet ruangan solat yang tidak pernah tukar semenjak surau ini dibangunkan. Tuan-puan bayangkan pahala yang sentiasa mengalir bagi setiap jemaah yang hadir disebabkan azan yang berkumandang. Ayuh, oleh itu kami perlukan bantuan daripada tuan-puan untuk membaiki surau ini hari ini juga.